tak terfikir macam mana nak bina satu negara yang maju tapi dari kosong, dari sifar? Jom, hari ini kita bedah siasat satu kajian kes yang luar biasa dalam sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW membina sebuah negara kota yang makmur bermula dengan hanya sekumpulan pelarian dan penduduk tempatan. Okey, gambar ni mesti ramai yang kenal kan? Kota Madinah. Tapi di sebalik imej ikonik ni, ada satu cerita yang sangat hebat. Cerita tentang macam mana satu cabaran yang nampak mustahil berjaya diatasi untuk membinanya. Inilah soalan besar yang kita nak jawab. Cuba bayangkan cabarannya. Nak satukan macam-macam kumpulan manusia di bawah satu bumbung. Bukan dengan paksaan, tahu tak? Tapi dengan strategi yang sangat bijak. Okey, so macam mana kita nak faham semua ni? Kita akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Mula-mula, kita tengok dulu keadaan di Yathrib. Lepas tu, kita kaji strategi pertama, membina pusat tumpuan. Diikuti strategi kedua, menjalin persaudaraan. Dan strategi ketiga, mewujudkan perlembagaan bersama. Akhir sekali, kita gabungkan semua ni dalam apa yang kita panggil Rangka Tindakan Madinah. Jom kita mulakan cerita kita dengan memahami konteks penghijrahan ke sebuah kota yang pada masa tu namanya bukan Madinah tapi Yathrib. Jadi, first things first, kita kena faham dulu situasi awal mereka. Mereka bukan datang sebagai tentera penakluk yang gagah, bukan. Mereka datang sebagai pelarian, sebagai orang yang terpaksa tinggalkan kampung halaman dan tiba di sebuah kota yang dah pun ada penghuninya. Okey, sekarang kita masuk bab strategi. Strategi pertama, dan ini adalah tonggak paling asas untuk membina masyarakat baru. Cuba bayangkan sikit, kalau anda diberi tugasan nak satukan satu komuniti baru di tempat asing, apa benda fizikal pertama yang anda akan bina untuk jadi macam pusat graviti untuk semua orang? Nah, jawapannya sebuah pusat komuniti. Dan yang menariknya, tanah untuk bina Masjid Nabawi ni dibeli daripada dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail. Benda ni nampak kecil, tapi mesej dia sangat mendalam kan? Sejak dari awal lagi, asas keadilan dan hak milik tu dah diletakkan. Satu prinsip yang relevan sampai bila-bila. Dan ini bukan sebarang masjid. Ia direka untuk jadi nadi masyarakat. Tempat untuk beribadah, ya, tapi ia juga jadi tempat mesyuarat, mahkamah untuk selesaikan masalah dan juga pusat pendidikan percuma untuk golongan miskin yang kita kenali sebagai Ashabus Suffah. Kiranya, ini macam satu konsep community hub yang sangat moden, kan? Okey, pusat fizikal dah ada. Check. Sekarang, macam mana pula dengan jalinan sosialnya? Jom kita tengok strategi kedua. Cabaran kedua, yang ini lagi rumit. Ia melibatkan manusia. Anda ada dua kumpulan besar yang datang dari latar belakang berbeza. Macam mana nak ubah orang yang tak kenal satu sama lain jadi macam satu keluarga besar? Untuk faham, kita kena kenal dua kumpulan utama ni. Satu, Muhajirin. Mereka ni orang Islam dari Mekah yang berhijrah, tinggalkan semua harta benda, keluarga, segalanya. Dan yang kedua, Ansar. Mereka ni pula penduduk asal Madinah yang bukakan pintu rumah dan hati mereka untuk sambut kaum Muhajirin. Dan ini bukan sekadar konsep tau. Ia melibatkan manusia sebenar. Contohnya, tokoh macam Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi dari Ansar. Ini macam satu kejuruteraan sosial yang sangat genius untuk mengintegrasikan pendatang baru, satu cabaran yang negara-negara moden pun masih bergelut sampai sekarang, kan? Dan nak bagi anda gambaran sikit, komuniti Islam yang baru ni bermula dengan berapa orang? Lebih kurang 1,500 orang sahaja. Nampak kecil kan? Tapi cukup untuk memulakan sesuatu yang bakal mengubah dunia. Okey, kita dah ada pusat fizikal, dah ada ikatan sosial yang kuat. Apa lagi yang kurang? Peraturan, undang-undang. Inilah tonggak strategik yang terakhir. Cabaran tadbir urus dia sangat kompleks. Sebab isunya sekarang, bandar ni bukan ada Muhajirin dan Ansar je. Ada juga komuniti lain macam suku-suku Yahudi yang dah lama tinggal kat situ. Jadi, macam mana nak pastikan semua orang boleh hidup aman dan saling menghormati? Dan penyelesaiannya, satu dokumen yang bagi saya mendahului zaman. Piagam Madinah. Ini pada dasarnya adalah perlembagaan bertulis pertama dalam sejarah Islam. Satu kontrak sosial yang mengikat semua penduduk kota, tak kira agama atau bangsa.
Cuba kita tengok betapa progresifnya piagam ni untuk zaman tu. Ia jamin kebebasan beragama untuk semua orang, ia letakkan hak dan tanggungjawab yang jelas untuk setiap warga negara dan ia wujudkan satu pakatan pertahanan bersama. Ini adalah rangka kerja yang sangat terperinci untuk hidup bersama secara damai. Okey, jadi lepas kita tengok semua strategi ni, jom kita simpulkan dan jadikan ia satu rangka tindakan yang jelas dan padu. Kiranya blueprint dia mudah je, tapi sangat genius. 3 langkah. Pertama, bina pusat tumpuan untuk satukan semua orang. Kedua, sulam ikatan sosial melalui persaudaraan. Dan ketiga, cipta satu perlembagaan yang adil untuk semua. Dan hasilnya, memang transformatif. Yathrib bukan sahaja bertukar nama menjadi Madinah, tapi ia diubah menjadi sebuah model masyarakat yang berfungsi dengan baik, stabil dan inklusif untuk semua. Jadi, semua ni membawa kita kepada satu soalan besar untuk kita fikirkan sama-sama. Dalam dunia kita hari ini yang penuh dengan perpecahan, apa agaknya yang boleh kita belajar dari blueprint yang dah berusia lebih 1,400 tahun ni tentang cara membina jambatan, mewujudkan perpaduan dan mentadbir masyarakat yang pelbagai dengan adil?